Kenapa berapa puluh % orang berputus asa dengan diet naik berat badan? Sebab makanan yang membosankan memang tak seronok. Ini caranya anda boleh nikmati setiap suapan dan capai matlamat anda. Nombor 1, pisang dengan mentega kacang. Cepat, tinggi kalori, dan sedap. Nombor 2, smoothie avocado dengan susu berkrim, berkhasiat, dan sesuai untuk kalori tambahan. 3, oatmeal dengan badam di atasnya. Serat, protein dan tenaga yang tahan lama. 4, roti bakar dengan telur dadah gebu. Sarapan yang mengenyangkan untuk mulakan hari anda. 5, rendang daging pedas penuh dengan rasa dan lemak sihat untuk tingkatkan selera makan anda. 6, aiskrim buatan sendiri dengan topping buah segar. Ya, pencuci mulut boleh bantu anda naik berat badan dengan sihat. 7, ayam goreng rangup dengan sos cili. Tinggi kalori, sangat sedap. 8, sepinggan penuh nasi padang kaya, mengenyangkan, dan sesuai untuk naik berat badan secara sihat. 9, lempeng pisang gebu untuk sarapan manis dan berkhasiat. 10, mangkuk smoothie beri dengan granola dan biji chia sedap, sihat, dan penuh tenaga. Ingat, keseimbangan adalah kunci. Rujuk pakar sebelum tukar dia.